Okay, untuk video kali ni aku nak unboxing satu lampu baru daripada brand Backdoor, Mosquito Killer Lamp. Okay, jom kita tengok dulu apa ada dekat dalam box ni. Dia punya kabel Type-C, lamp head, manual book, Black Dot Killer Lamp. Okay, kat sini dia punya switch button on off. Okay, untuk on lampu first yang bahagian bawah warna putih, mode kedua, mode yang ketiga. Okay, kat tepi ni dia ada switch on off untuk killer lamp. Okay, function dia senang je. Selangga tertarik dengan lampu warna ungu ni, dia masuk terkena grid lalu terkena pada renjatan elektrik. Okay, lampu ni juga dia boleh bertahan selama 8 hingga 30 jam. Untuk killer grid ni dia boleh bertahan selama 15 jam. Lampu ni memang nice. Okay, dia punya design pun agak lawa. Lampu putih dia agak terang guys. Jadi kalau korang berminat dengan lampu ni, korang boleh dapatkan dekat link.